Hai semua, nama saya Muhammad dan hari ni saya main satu game roguelike Dungeon Crawler. Okey, nampak benda ni anak comel ni. Okey. Jadi dia game apa ni, kita lawan dengan monster belakang ni tapi menggunakan mesin yang claw machine tu. Yang kepit-kepit tu. Macam gitulah konsep dia. Tak apa. Kalau pening-pening jom kita try main dulu sebab bila kita tengok barulah kita faham. So first kita akan pilih hero kita. So ni adalah Burn Alloy. Jalan night. So setiap ni dia ada punya ciri dia sendiri. So dia nyawa lebih 10, 5 blok. Ni second pakai magnet. So nah. So apa kata kita start basic dengan Encik Arnab ni. Okay, first dia senang lah. Klik. Kat sini kita lawan. So nampak, inilah kita, ni adalah monster kita untuk kita lawan. Ni kita, mesti kita kawal benda ni untuk kita kepit senjata. Contoh, ambil pedang, dapat senjata. Ni shield, so kita akan block enemy punya sejak 10. Macam gitu je. So untuk first ni kita ambil, cuba dapatkan senjata lah. Sebab kita serang ni. Okay, betul. Lepas tu benda tu masuk sini. First dapat shield, kedua attack. Macam gitu. Untuk kita ni kita ada 2 attack. Jadi okay. Okay, settle satu. Lepas tu next enemy turn. Dia main macam main turn based punya game lah. Okay, up. Bagi second up. Dapat. Okay, macam ni. Dan enemy akan attack balik, hilang semua armor kita. Nampak? Setiap enemy dia ada punya karakteristik sendiri. Nampak dia boleh untuk heal diri sendiri. Yep. Kita ambil ujung, dapat. Okay, cun. Alah sikit. Tu ni cukup dah. Okay, dah settle. Dah, itu je game ni. Main kepit, bunuh. Okay, lepas setiap kali perlawanan habis, kita akan boleh pilih. Ni adalah benda item baru yang kita boleh letak dalam kita punya claw machine. So attack ni bagi frost, guardian shot attack ni enemy fortress kan, semua all stack. Okay, so game ni dia macam ada dia punya sedikit strategi mana kita pilih senjata kita. Contoh kita try senjata baru. Sangat senjata. Dah, itu je. So dia buang stats. Contohnya macam ni kan, nampak? Kalau kita pakai ni untuk ni, dia akan hilang semua stat dia. So kita ambil. Lepas ni baru nampak sebab ni target untuk defend ni. Tengok belakang ni attack. So ni dah nak habis dah. Kita ambil off. So ada strategi apa senjata kita nak pakai dengan macam mana kita nak kepit benda ni. Nak ambil. Tak cukup. Yai. Okay, untuk ni nampak dia dah ada stat dia. Jom kita try pakai yang ni untuk kita buang stat dia. Oh, alah. Tak ada, tak lepas. Yai. Okay, dapat pun. Okay, tak lepas apa. Ni bukan macam itu. Ni tu style dia. Nampak yang salah. Maaf ya semua. Punya ingat-ingat mati-mati. Ingat macam gitu. Dah, settle. Lagi main ketuk-ketuk gitu je. So ni dapat benda untuk kita main pusing-pusing je lah. Dapat apa dapat lah. Dapat benda best. Dapat benda best. So benda ni main luck lah. Senang kita. Benda apa dapat They apply. If you can enemy with critical. Maksud kita bukan main crit. Okay, betul. So ni apa? Ni fortune teller. Dapat enhance luck. Ni apa? Ni untuk heal. Kita tak ada masalah heal. Kita pilih ni. Ni dapat lucky token. Ni damage token. Okay, benda ni kita ambil luck dulu. Okay. Let's see. Slime. So apa dia buat? Ni boleh tambah item dalam kita punya ni. Mesti benda-benda yang menyusahkan ni. Begitu je. Nampak sebab kita dah ada ni, kita punya face ni enemy akan terbakar. Function nak. Salah. Saya lupa tak boleh pakai tepi ni. Okay, apakah item ni? Nampak boleh baca. So kita akan dapat 3 poison setiap kali kita terdapat benda ni. So make sure kita ngelak lah benda tu. So gitulah fight dia. Kepit.
lawan, kepek lawan. By the way, cakap tentang mesin apa, claw machine ni. Korang pernah menang apa-apa? Saya tak pernah menang lah. Main selama ni memang tak pernah berjaya. Orang bagi tip macam mana cara, semua tak pernah menang. Dapat sini dah, boleh hit. Hai Nek. Boleh hit dan dapat item. Decrease your health. Permanently decrease your health by 10. Apa nak decrease lah? Duit. Dapat duit. Ni apa gigi? Gigi nenek. Oh shit. Tambah damage enemy buat apa? Buat naya. Kau tak kena upgrade untuk dapat cari benda yang boleh ni besarkan kita punya pengepit Kasih nak. So kita nak pilih bilik mana. Bilik ni perk omat. So first kita pergi dekat tempat ni. Ni apa boleh upgrade. Oh tu kita nak upgrade senjata tu. Attack nearest enemy for 10 damage. Ni 5 tambah 10. Ni block tambah. Oh maksud boleh double damage when pick up alone. Pam. Kalau kita lift tu hilang terus mat. Yang kali kena saya masuk dulu. Oh Shrek kena pakai duit ke? Tak apa, tak nak. Bazir tau. Masuk itu tak guna pun. Resmute jadi apa? Function dia ni ice. Sejujurnya ni saya masih tak faham ni benda apa. Metal semua dia. Mantap. Bazir orang kata pergi tak buat apa-apa pun. Ada babi dengan ni. Dia buff. Oh dia tangkap buff. Dan dia kata kalau satu orang, dia masalahnya tak pernah dapat seorang dia. Orang pun benda lain yang tangkap. Kadang saya sebut banyak sangat shield sebenarnya. Kalau kita tak boleh letak 10 shield ni. So ni apa? Magnet dapat duit. Tapi banyak benda-benda ni. Aduh. Jangan. Oh banyak ke? Aduh. Sakit. Karakter baru Dolly. So ni tak kena nah. Sebab kita dah tambah ni sekarang ada 2 ni. 2 ni asyik. Sebab kadang kita kalau kita banyak sangat letak yang apa ni, benda tak guna ni yang kita tak berminat, so dia jadi penuh atas ni. Macam ni lah. Penuh shield. Sebab dia kadang dia ada kena strategi sikit lah. Benda apa item yang kita nak bawa. Tak payah nak isi banyak lah. Kadang satu jenis cukup dah. Cuma make sure ada banyak satu jenis tu. Jadi senang. Setiap kali kita kutip akan dapat dia. Itulah. So itulah macam saya kata, game ni ada strategi. Tapi sebab saya ni macam tak pandai sangat buat item, jadi yang ni. Kadang ada orang main apa, style main crit ada main poison ada. Itulah. Itu block every time you use an item. Dia ada use item. Ambil lah. Permanently increase damage. Okay. Dia nak mampus je. Ni kadang dia macam bantu, kadang macam saja nak naya kita. Bagi nyawa. Okay, thank you Nek. Ada tengah orang dia boleh buat macam apa build shield saja, maksud dia akan lebih pada shield dia lawan. Sebab kalau shield banyak, kadang orang serang dia boleh main rebound balik. Ada setengah item macam gitulah, boleh buat main macam gitu. Terus patut mati ambil kau. Mampus lah. Settle. Lama ambil masa. Cuba ambil single tu use. Tak jarang kita dapat satu. Foreign item inside the end of your turn. Oh, boleh shrink. Reduce price of all service by 20%. Okay. So ni fight saja. Ni ada tanda soal. Mystery room. Oh, kucing. Kata tak tahu tu apa. Ni kucing. Purpur nak berlawan. Penuh je buat share. Lepas ni kena buang sikit share. Banyak sangat. Tak lepas nak seram. Alah, dia sangkut atas. Ni macam item kita dapat tadi macam lebih pada untuk shield. Boleh tak? Ya. Dah tak lepas. Apply fire. Okay. Fire banyak-banyak. Ni ada apa? Oh, makcik ni lagi. Alamak. Rare item ni kita bawah tu tapi ke dalam sangat. Tak lepas. Apa? Kita ambil atas ni. Ini paling okey. Dah satu. Ikut pada coin. Coin banyak lagi tambah ni. Aduh. Coin saja perempuan ni. Dapat. Tak banyak. 3 kena. Aduh. Naya. Buat sakit ke diri ni. Masuk. Sakit Pick up to 3 reward dapat 3. Okay.
Dapat poison sekali sedap. Hai kucing, saya sakit ni. Mana boleh nyawa? Tu kita punya dagger kita. Mana nyawa kita? Tu. Kita kena dapatkan ni dulu sebab ni item untuk tambah kita punya armor. Sekali kita pakai satu item, armor kita tambah. Itulah. Sebab saya tengok ada setengah orang main dia pakai yang ni pedang emas ni. Maksud dia akan simpan coin banyak-banyak. Masa itu sakit gila. Maksud ni boleh stack ke? Kita try. Boleh stack sedap. Tambah kita punya upgrade item. Dah upgrade item. Dapat 4. Okay, sedap. Ni apa ni? Dapat jackpot. Main lagi. Yeay, dapat satu jackpot. Main lagi. Baik satu je. Okay semua, tunggu saya main benda ni sampai dapat. Yeay, dapat semua. Tak kira lagi jackpot. Okay dah. Settle. Terima kasih untuk 2 item. Tambah fire. Attack enemy for 20 damage but lose 5 health. Double edge juga. Boleh lantar 5 nyawa je pun. Ni lawan dengan Queen Beatrice ataupun nak Robbie Longfinger. Ni apa? Fortune Teller. Ni apa? Self damage token. Ada self damage. Tak nak. Get healing yang that interact with coin. Untuk dodge, untuk fire, untuk luck, fluff. Tambah damage. Apa kita tak ikut sekarang ni? Interact with companion. The best. Okay, ambil ni. Ni saya. Hai Nek. Kan tempat nyawa kan Nek. So apa modify item. Alamak, tukar item dan mesin ni. Hai. Tak guna dia, dah lah ambil benda sedap tu. Dah dapat cikai tak kisah. Dapat MP ke? Guna pulang kat balik. Jadi kerja dia mencuri je lah tu lah. Yang special item, special ability dia. Tak ada benda special pun dia. Mencuri. Rasa kucing tu. Yeay, dia dah pulang balik. Nak ni. Sini. Guna kucing. Bagus, sedap. Bagus kita punya shield banyak. Yap, kita ni main macam shield berjenis. Banyak kita dapat upgrade. Baru. Mati dah dia. Settle. Mampus lah kucing. Change the material. Ni apa ni? Gambling room. Gambling room. Ni jatuh. Ni gambling lah. Tak dapat. Main lagi. Sikit ni. Okay. Kita dia lada ke tengah. Okay. Macam dah terabut ni. Main. Yes. Ya, kalau frost ni untuk apa? Dia damage attack by one. Alamak, tak syok lah. Tak nak. Balik. Kau. Pemberi duit. Ada banyak. Ini ke? Ini. Okay, thank you Encik Arnab. Pas nak ready lah sakit. So duit kita dah banyak. Ni dengan dapat bilik. Hai semua. Alah, tukar lagi item dah ni. So nanti fokus buat tu sebab kita dah banyak ni, banyak duit. Jadi senjata duit kita bapak banyak gila damage. Vampire. Sakit dia ni. Rasa kalau kita step benda ni saja sedap kan. Kumpul dia banyak, kita step benda ni je. Tegul lah. Sekejap. Okay. Itulah kita punya apa ni? Kita punya strategi sekarang. Okay. So kita nak lawan apa? Kita nak lawan smelter. Tak panggil beruk smelter. Raya duduk main nenek. Song brother. So kalau korang tanya berapa lama game ni, tak tahu lah. Dia tengok pada berapa lama lah korang boleh main. Dia main ni apa ni? Dia dungeon style, dia generator ni. Lama korang main lagi ada lah benda-benda. Jangan ambil benda ni. Kena clear. Malah lepas ni kena buang sikit actually. Dia dapatkan yang ni tu. Sebab dia banyak benda-benda besar yang saya buat lah. So
So basically target kita sekarang dah cuba buang benda-benda besar. Kita pakai benda kecil je. Sikit lagi banyak barang boleh dapat. Kita cari benda tong sampah. Small sword kita tak pakai sangat. Shield ni kita buang sikit. Kita buang shield besar kita buang yang mak. Shield ni banyak sangat sebenarnya. Kita 5 cukup bagus. Yang kecil ni okey lah sebab senang. Okay dah. Thank you. Ini plus 10 for each. Plus 2 damage. Plus 2 damage je. So kita ambil ni satu dengan ambil ni. Okay dah cukup. Terima kasih. Hai semua. Yeay, baru terkurang benda-benda menyemak atas ni. Oh, senang kutik. Mati terus kot. Nak cari upgrade, cari lagi benda ni. Pedang Gold Dagger ni. Bau sedap. Okay, kutik. Dah mati. Settle. OP pedang tu. Go. Okay, dah settle. Pedang pisang ni confirm OP. Memang tu mati enemy. So kita nak lawan apa? Kita nak lawan boss fight ni atau ni? Beatrice. So sini game ni dia macam bila round habis, bila kau mati habis lah kot. So apa dia punya ability dia? Apa ni? Lemak tambah barang dah ni. Misalkan ni. Oh, dia tambah benda ni. Apa ni? Kita tengok. Heuristic if submerged in liquid. Oh, dekat sekali ke? Mana? Try lah. Jadi kalau kita angkat dia, semua dapat. Belik kau ni bagi buff kat aku, kenapa? Oh, settle ni. Dah settle. 201 kau. Companion attack. Gain 10 block for every poison when you deal damage. Oh, sedap. Settle. So, nak ni ke? Dispose lagi. Okay. Ni upgrade So, kita nak upgrade. Tak sempat pakai lagi kau ni. 5 item. Oh, sedap lah. So, lagi banyak item kita boleh kecilkan lagi. Function nampak? Hairdryer kecil. Senang kita angkat dia. Okay, ambil je lah dulu. Tak tahu apa. So, kita nak lawan apa? Sotong atau King of Slime. Sotong. Okay, sotong. Wait, benda tu kebang. Oh, ni yang function kipas ni. Dia alih semua barang. Oh, function kipas ni just untuk tak nak bagi barang duduk bawah. Function lah juga. First, second. Jom. Pedang pisang. Mati terus dia. Nyawa. Agak lah kita dah punya nyawa sikit. Nek, nak nyawa kali ni. Kemudian saya belagak sikit. Kali ni saya perlu lah sebab lawan dengan benda pelik tadi. Nek, mana Nek? Nek? Boleh ambil semua. Boleh ambil semua. Okay, skip. Untuk lawan. Okay. Hello, Homies Door. Ada apa ke? Ada something yang kena buat situ. Hai, Encik Jerome. Balas 1000 dia ni. Oh, teruk kita kena. Berapa? Oh, sakit kita target pedang pisang ni lah. Ada pedang pisang ke dulu? Oh, mati terus dia. Dah meninggal. Dia ada kat sini. Dah mati. Yeay, anak. Kejam. Mainnya kat sini. Oh. Ekor goyak. Yeay, berjaya. Oh, dapatlah kill spa. Dia kena. So, nak untuk endless mode ataupun dapat Jom kita try lah endless mode. Try je. Continue lagi. Aduh, sakit ni. Oh, endless mode ni memang enemy tu sakit. Main sakit dia. So kita upgrade lah. Dapat pun. Tambah strength. 5 item kecil sikit ni. Apa tadi? Okay, dapat. Thank you, Nek. Asal tadi kau tak ada, Nek? Tak support asal cucu. Oh, yeti. Tangan pisang. Pedang pisang. Separuh nyawa kita pedang. Bagus satu attack. Dah settle dah semua. Dah. Thank you. Kan? Increase maximum health, decrease enemy of.
Jackpot atas ni menentukan berapa benda sedap item kita dapat, lagi tinggi lagi sedap. Ada gitu kan. Okay, nyawa sikit. Sekejap, mana kipas kita? Oh, baru keluar. Baik sangat item. Dia kena second round baru keluar. Oh, mati first. Okay, dah start susah sebab kita tambah item merepek-merepek. Uish, nak mati. Mati dah. Terkejut tiba. Itulah game ni. So paling jauh kita adalah floor 31. Okay, interesting game lah. Okay, habis. Itulah. Lepas ni kita boleh main lagi pakai karakter yang lain. Very interesting game lah. Sebab dia roguelike kan. Jadi serang. Lepas tu dah kalah. Lepas tu boleh main lagi. Seronok lah game ni. Kalau korang jenis minat main claw machine macam kat arcade tu. Okay semua, biasa itu sajalah game untuk hari ini. Terima kasih sebab sudi melepak dengan saya dan menengok game ni. Kalau korang ada minat apa-apa, korang boleh komen kat bawah, tulis. Pilihlah apa-apa, komen je lah. Korang ada game yang korang nak so saya main ke, boleh juga. Okay, macam biasa, terima kasih semua dan kita berjumpa di video yang akan datang. Okay, bye-bye.